Novel Rentung mengisahkan kehidupan masyarakat di sebuah kampung yang dikenali sebagai Kampung Banggul Dedap. Sebuah kawasan desa yang kelihatan tenang di permukaan, tetapi sebenarnya penuh dengan konflik sosial, prasangka dan ketidakadilan. Kehidupan penduduk kampung ini bergantung kepada pertanian dan hubungan sesama manusia. Namun, hubungan tersebut sering diuji oleh sikap prejudis dan kabar angin yang mudah tersebar. Cerita ini berfokus kepada sebuah keluarga, iaitu keluarga Pak Kasar bersama anaknya Semaung. Mereka hidup dalam keadaan serba kekurangan dan sering menjadi bahan bualan orang kampung. Sikap mereka yang agak berbeza serta kedudukan sosial yang rendah menyebabkan mereka mudah menjadi sasaran tuduhan walaupun tanpa bukti yang kukuh. Konflik utama bermula apabila seekor lembu milik seorang penduduk kampung bernama Dogol dilaporkan hilang. Kehilangan ini mencetuskan kegemparan dalam kalangan penduduk kampung. Tanpa siasatan yang mendalam, tuduhan mula dilemparkan kepada Semaung. Hal ini berlaku kerana masyarakat kampung sudah mempunyai persepsi negatif terhadap dirinya dan keluarganya. Kabar angin mula tersebar dengan pantas dan sedikit demi sedikit tuduhan tersebut dianggap sebagai kebenaran oleh penduduk kampung. Keadaan ini menyebabkan Semaung berdepan dengan tekanan yang hebat. Dia bukan sahaja perlu mempertahankan dirinya daripada tuduhan yang tidak berasas, malah terpaksa berhadapan dengan pandangan sinis dan layanan dingin daripada masyarakat sekeliling. Pak Kasar pula sebagai seorang ayah berasa tertekan
segan dan kecewa kerana tidak mampu melindungi anaknya daripada penghinaan tersebut. Walaupun mereka cuba mempertahankan diri, suara mereka tenggelam dalam kebisingan fitnah yang semakin meluas. Dalam masa yang sama, watak Pak Seni sebagai ketua kampung cuba memainkan peranan untuk meredakan keadaan. Dia sadar bahawa tuduhan tanpa bukti boleh membawa kepada perpecahan dalam masyarakat. Pak Seni berusaha untuk menegakkan keadilan dengan meminta penduduk kampung supaya tidak membuat kesimpulan terburu-buru. Namun, usahanya tidak mudah kerana kebanyakan penduduk kampung lebih cenderung mempercayai kabar angin daripada mencari kebenaran. Dogol pula digambarkan sebagai individu yang secara tidak langsung menyemarakkan lagi konflik. Sikapnya yang mudah menuduh dan mempengaruhi orang lain menyebabkan keadaan menjadi semakin tegang. Dia menjadi simbol kepada sikap manusia yang suka menyebarkan cerita tanpa memikirkan kesan terhadap orang lain. Sepanjang cerita, saya dapat lihat bagaimana satu tuduhan kecil mampu berkembang menjadi konflik besar yang merosakkan hubungan dalam masyarakat. Kesan dari fitnah ini bukan sahaja menjejaskan maruah individu, malah turut menggugat keharmonian kampung tersebut. Semaun dan keluarganya menjadi mangsa keadaan, terperangkap dalam situasi yang mereka sendiri tidak mampu kawal. Akhirnya, novel ini tidak hanya menumpukan kepada penyelesaian konflik semata-mata, tetapi lebih kepada memberi kesedaran kepada pembaca tentang pentingnya keadilan, kebijaksanaan dan sikap berhati-hati dalam menilai sesuatu perkara. Rentung menunjukkan bahawa masyarakat yang tidak berfikir secara rasional boleh menjadi kejam
tanpa disedari. Secara keseluruhannya, novel ini membawa mesej bahawa fitnah dan prasangka mampu merentung kehidupan seseorang dan keadilan hanya dapat ditegakkan jika manusia sanggup mencari kebenaran dengan hati yang terbuka. Novel ini juga mengingatkan kita bahawa dalam kehidupan bermasyarakat, setiap tindakan dan kata-kata mempunyai kesan yang besar terhadap orang lain. Aku hidup dalam dunia yang orang lain cipta untuk aku. Dunia yang penuh dengan tuduhan tanpa bukti. Ini kisah kami. Kisah keluarga yang direntung oleh kata-kata manusia. Di kampung kecil, semua orang kenal semua orang. Tapi pelik kan? Lagi kenal, lagi mudah menghukum. Ya, aku tak buat. Demi Allah, aku tak ambil lembu-lembu itu. Tapi, kenapa semua orang pandang aku ni macam aku pencuri? Semua orang sabar nak. Dunia ini tidak pernah adil pada orang macam kita. Ayah dah biasa dipandang, dipandang rendah. Ya kali ini. Nama keluarga kita dipijak. Aku dah kata semaun tu memang jenis bermasalah. Betul. Dari dulu lagi keluarga dia tu lain macam. Baik. Hanya dengan satu tuduhan manusia berubah jadi hakim. Kadang tak perlu bukti pun. Cukup dengan cerita. Orang dah percaya. Aku cuma bantu sebarkan apa yang orang nak dengar. Cukup. Kita tak boleh jatuhkan hukuman
tanpa bukti. Kampung kita ini perlukan keadilan, bukan emosi. Kalau kita terus begini, kita bukan manusia lagi. Kenapa? Kenapa? Kenapa kami yang jadi mangsa? Kalau salahmu, tunjukkan bukti. Ini semua cuma permainan manusia yang suka melihat orang lain jatuh. Aku belajar sesuatu. Kadang-kadang yang membunuh itu bukan senjata, tetapi kata-kata manusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak anda bayangkan satu situasi hidup dalam dunia yang semakin maju, tetapi ada manusia yang masih terperangkap dalam tekanan hidup yang tidak pernah berakhir. Pernah tak kita tanya, kenapa ada yang terus maju ke depan dan ada yang kekal di tempat yang sama? Maka hari ini saya ingin mengajak anda semua selami satu karya klasik iaitu novel Rentung. Karya Shah Nur Ahmad, sastrawan yang amat terkenal. Novel ini adalah karya sulung beliau yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1965. Novel ini bukan sekadar cerita kampung biasa, ia adalah potret permasalahan sosial tentang fitnah, dendam, ketidakadilan dan pergolakan dalam masyarakat desa. Cerita ini berlatar di kampung Bagul Dedap, kampung yang penuh konflik dan prasangka. Dalam Rentung, kita dibawa melihat kehidupan penduduk kampung. Saya rasa novel ini bukan sekadar kisah manusia dengan manusia. Jalan ceritanya lebih kepada kisah bagaimana prasangka dan gosip boleh merenung hidup seseorang. Bayangkan, keluarga Pak Kasa dan anaknya Semau dipandang serong oleh penduduk kampung. Mereka dianggap kasar, sukar bekerjasama dan kalau ikutkan, mereka sentiasa dikaitkan dengan keburukan. Selama ini, sudah beberapa kali orang di sini menolong kita. Sekerap beras pun aku tak pernah merasai pertolongan mereka. Yang mereka tahu hanya mengecam aku. Aku buas. Aku harimau kampung. Aku iblis. Semua suka melihat kita berpindah dari sini. Konflik bermula bila seekor lembu milik Dogol hilang dan tanpa bukti. Kabar mengatakan
Semaun yang bersalah. Ini bukan sekadar isu lembu hilang. Ini membawa kepada fitnah, penghakiman masyarakat dan konflik yang makin membesar. Anda boleh bayangkan kalau orang kampung percaya begitu saja tanpa usul periksa? Itulah persoalan besar novel ini, iaitu kita makan mendengar sesuatu cerita tanpa nak tahu kebenaran. Kita ada beberapa watak penting dalam novel ini, antaranya Pak Kasa yang merupakan seorang ayah yang dipandang hina serta selalu dipersalahkan. Kemudian Semaun, iaitu anaknya yang jadi mangsa prasangka dan stigma dari orang lain. Seterusnya, Pak Seni sebagai ketua kampung yang berusaha adil dan menenangkan suasana. Akhir sekali, Dogol, seorang lelaki yang menurut ramai penduduk sering memancing emosi dan menyemarakkan fitnah. Dalam banyak-banyak watak yang terdapat dalam novel Rentung, Pak Seni inilah watak yang bagi saya paling menarik. Dia cuba jadi suara kebijaksanaan dan pertimbangan, bukan ikut perasaan semata-mata. Ada masa kita rasa dia lambat ambil keputusan, tetapi itu bukan kelemahan. Itu cara novel nak tunjuk kepimpinan yang benar bukanlah cepat menghukum sebelum tahu fakta. Contoh yang boleh diambil daripada novel Rentung ini, di mana Pak Seni datang ke rumah Dogol dan memberitahunya harimau tersebut perlu ditembak, perlu dibunuh. Maka di situ Dogol pun menjadi resah, gelisah. Situlah di mana akhirnya Dogol pun mati kerana sifatnya yang selalu memfitnah orang. Cerita ini yang membuat aku merenung. Apabila kutukan pandangan negatif dan gosip tersebar, ia tidak akan berhenti hanya pada sekadar kata-kata. Ia boleh menggoncang kehidupan seseorang sehinggalah orang lain hilang kepercayaan. Kita boleh rasa betapa cepatnya masyarakat berpaling daripada Pak Kasa dan Semaun hanya kerana fitnah yang tiada bukti yang kuat pun. Manakala Dogol pula menjadi simbol yang bukan sekadar watak antagonis biasa, tetapi simbol hasad dengki dan fitnah yang berjangkit dalam masyarakat. Bila dia mula sebarkan cerita lembu hilang itu, berita itu seolah menjadi api yang menjilat reputasi keluarga itu. Apa yang saya belajar bukan sekadar tentang watak Semaun atau Pak Kasa, tetapi novel ini juga bagi saya satu pesanan yang amat penting, bahawa kita janganlah cepat sangat percaya kepada apa yang orang lain kata, membanding kita lihat dulu nilai fakta dan jangan ikutkan sangat perasaan atau prejudis. Novel ini juga nak kita faham bahawa setiap keputusan dalam masyarakat besar juga harus dibuat dengan adil dan pertimbangan yang matang. Itu sebabnya watak Pak Seni yang walaupun tenang jadi contoh pemimpin.
Lentung bukan hanya cerita kampung. Ia cerita tentang realiti manusia, tentang fitnah, dendam, dan juga kebaikan yang kadang tersorok. Saya rasa novel ini masih relevan sampai hari ini kerana kita semua pernah lihat atau rasa betapa cepatnya orang boleh percaya sesuatu tanpa tahu fakta sebenar. Karya Shannon Ahmad ini bukan sahaja menarik dari segi plot, tetapi penuh dengan nilai kemanusiaan yang boleh kita renungkan dalam kehidupan seharian. Dan pada akhirnya, kadang kita perlu jadi Pak Seni dalam hidup sendiri. Bermusahabahlah, bertanya dulu, kemudian baru kita buat keputusan. Dan pada akhirnya, kadang kita perlu jadi Pak Seni dalam hidup sendiri. Bermuhasabah, bertanya dulu, kemudian baru kita buat keputusan. Wah, ada tes nih. Wah, lumayan nih. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Duh, udah rakaat kedua. Kalian udah haus? Iya, Iya, nih. beli-beli aja yuk. Ayo. Ayo. Catatannya 32. Sebentar ya, Pak. Uangku mana? Wah, tumben beli banyak loh. Dari itu lagi banyak nih sih, masa. Serius? Guys, uangku hilang. Bapak bisa 50.000. Loh, bukannya tadi kamu uang? Iya, makanya itu. Wah, jangan-jangan Marcel ini. Yang biasanya nggak beli loh. Habis. Kamu ini ya bohong, nggak percaya. Kamu saya. Tadi ini saat terakhir. Iya, kita lihat dia sampai terakhir. Ini yang nyuri. Marcel mencuri. Marcel mencuri. Marcel mencuri. Gak mau aku teman sama pencuri. Sebenarnya ya kesian lihat Marcel, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting dapat cuan. Riko difitnah nih. Kenapa mereka bisa dapat telepon dari Riko? Kayaknya orang itu pura-pura jadi Riko pakai teknologi AI face swap. Sekarang memang sedang banyak orang pakai AI untuk hal-hal yang nggak baik, Riko. Hah? AI? Apa itu AI, Kyo? AI atau kecerdasan buatan itu seperti otak buatan di dalam komputer yang cerdas. AI belajar banyak hal dari semua data yang ada di internet atau di komputer kita. Kamu bisa minta AI mencari berbagai informasi tentang apapun, termasuk juga meminta AI untuk menukar wajah seseorang dengan wajah orang lain atau face swap. Bahkan, selain wajah, suara juga bisa ditiru loh. Makanya, kita semua harus hati-hati
memakai teknologi AI. Masya Allah. Oh, gitu.